أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah kita akan menyambung semula pembacaan mengenai kisah Isra' dan Mi'raj. Kalau ikut dalam kitab kita ni, ikutkan satu muka surat sahaja. Tapi kalau kita mendalami mengenai kisah Isra' dan Mi'raj, memang panjang dia punya kisahnya. Malam ini kita akan melihat pada Mi'raj yang ke-8. Mi'raj yang ke-8 iaitu di pokok Sidratul Muntaha. Kalau bahasa Melayunya, pokok bidara. Pokok bidara yang berada di langit yang ke-8 ni tak samalah seperti mana pokok bidara di atas muka bumi ni. Lain dia punya bentuknya, dia punya rupanya. Dan di sinilah di mana segala maklumat mengenai manusia dikirim di bumi. Di sini juga simpanan maklumat tentang takdir ilahi diterima di atas. Nak dikatakan besarnya pokok ni, dia punya lebar pokok ni, kalau seorang yang menunggang kuda, bila dipecut kuda tersebut, dia mengambil 70 tahun belum tentu dapat melintasi pokok tersebut. Besarnya pokok ni. Kalau pokok bidara di atas muka bumi ni, tak sampai sehari dah boleh melintasi satu pokok bidara. Dan besar pokok dan besar buahnya lebih kurang besar tempayat. Ya. Kalau di atas muka bumi ni tak adalah pokok bidara besar tempayat. Kalau ada pun pokok nangka. Pokok nangka boleh lah, Sabah lah, besar tempayat. Pokok nangka, buah nangka, buah tebikai, buah labu. Kalau di luar negara tu, buah labu lagi besar daripada orang. Siap ada pertandingan boleh buat bot daripada labu. Tapi labu dia keras lah. Daunnya satu daun sahaja boleh menutup seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu baru satu daun. Dan Nabi melihat, pada ketika ini Nabi melihat Malaikat Jibril dalam bentuk yang asad. Nabi tak selalu melihat Malaikat Jibril dalam bentuk yang asal. Selalunya Nabi akan melihat Jibril dalam bentuk jelmaan, iaitu sekali di dunia dan sekali di Sidratul Muntaha. Dua kali sahaja Nabi SAW melihat Malaikat Jibril dalam bentuk yang asal. Dan rupa bentuk Malaikat Jibril ini dalam bentuk yang asal, Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Dan satu sayap tersebut mampu menutup ufuk yang berada di hadapan kita. Kalau kita tengok, bila kita tengok di pantai lah, kita akan melihat ufuk matahari.
satu sahaja sayap tersebut mampu menutup keseluruhan ufuk. Betapa besarnya sayap malaikat Jibril. Apabila malaikat Jibril mengibas sayapnya, maka berguguranlah akik dan juga mutiara. Sayap malaikat Jibril bukannya daripada macam sayap kapal terbang daripada besi, bukannya macam sayap burung daripada bulu, tapi sayap malaikat Jibril ni diperbuat daripada akik dan juga mutiara. Apabila malaikat ni mengibaskan sayapnya, maka berguguranlah akik dan juga mutiara. Selain daripada peristiwa ini, malaikat Jibril datang dalam keadaan menjelma, seperti mana yang dikisahkan di dalam hadis Jibril. Kalau kita perasan di dalam hadis Jibril itu, malaikat datang dengan berpakaian putih, dengan rambut yang bersangatan hitam, orangnya bersih, harum dan juga wangi. Kalau kita perasan di dalam hadis Jibril, sahabat kata orang yang datang tu bukannya orang daripada kalangan orang Madinah, dan juga dia ni bukannya daripada kalangan orang musafir. Sebabnya kalau zaman dulu ni, kalau bermusafir di padang pasir, mesti ada kesan-kesan pasir di pakaian orang tersebut. Tapi malaikat Jibril ni datang dalam keadaan yang bersih, putih, tak ada kesan langsung pun seperti mana orang yang bermusafir. Kalau orang bermusafir ni, jubahnya akan ada kesan pasir, rambutnya juga ada kesan pasir. Tapi yang diceritakan di dalam hadis tersebut, tidak ada pun kesan-kesan musafir pada malaikat Jibril. Tapi yang herannya, walaupun tak ada kesan-kesan musafir, tapi sahabat kenal orang Madinah ni. Bila tengok muka malaikat Jibril ni, tak kenal pula daripada kalangan orang Madinah ni, mesti orang luar. Tapi kalau kata orang luar, tak ada pula kesan kesan musafir ni. Pada akhir hadis tersebut, Nabi SAW bertanya pada sahabat, kamu kenal tak siapa yang datang tadi tempoh hari? Sahabat pun berkata, aku tidak mengetahui. Wallahu a'lam, hanya Allah dan Rasul yang mengetahui siapakah orang tersebut. Maka Nabi pun menjawab, itulah malaikat Jibril yang datang kepada kamu mengajarkan kamu mengenai Islam. Kalau kita tengok orang yang datang tu, orang yang datang dalam bentuk yang cantik, orang yang datang dalam bentuk yang sangat bersih, harum wanginya, itu merupakan malaikat. Tapi kalau yang menjelma tersebut dalam keadaan yang buruk dan mengerikan, ketahuilah itu merupakan jin yang akan mengganggu seseorang itu. Tapi kadang-kadang ada orang tengok jin ni, dia akan tengok dalam keadaan yang cantik. Kerana apa? Kerana dia sudah tertarik dengan jin. Ni tak boleh kata apa lah. Sebabnya jin boleh mengaburi mata seseorang itu. Dan kemudian Nabi SAW menelusuri sungai Kausar dan masuk ke dalam syurga. Apabila Nabi SAW masuk ke dalam syurga, dilalui 3 batang sungai.
Sungai yang pertama, sungai susu segar, dan susu tersebut tidak berubah sifatnya. Susu dalam syurga ni tak macam seperti mana susu di atas muka bumi ni. Kalau susu di atas muka bumi ni kita letak di luar sahaja dan dah 2-3 hari basi. Kalau susu di atas muka bumi ni kena letak dalam peti ais, tak adalah sampai mengalir seperti mana sungai. Tapi susu di dalam syurga ni, walaupun dia sentiasa mengalir, dia takkan berubah sifatnya. Kok dah tiba-tiba satu hari susu dalam syurga ni boleh pula basi, tak ada. Tak adanya istilah susu basi dalam syurga. Istilahnya di dalam syurga ni, susunya tetap akan segar seperti mana baru perah. Sebab tu dah orang Arab ni, kalau dia perah susu tu banyak, maka dia akan keringkan susu tersebut. Bila dah keringkan susu tersebut, bolehlah simpan lama. Dia akan jadi lebih kurang macam susu serbuk. Bila nak minum, diletakkan air. Yang kedua, susu yang diperbuat daripada arak, sungai yang diperbuat daripada arak. Dan bezanya, arak di dalam syurga ni berbanding dengan arak di atas muka bumi ni, bezanya adalah araknya tidak memabukkan. Dan arak di dalam syurga rasanya sedap dan baunya wangi. Ni cerita dulu dah lama. Kadang-kadang arwah mak saya pernah tanya dah pada orang yang non-Muslim ni, pada orang yang kafir ni, rasa macam mana bir tu? Rasa sedap ke? Sebenarnya rasa bir ni sebenarnya rasanya tak sedap, rasanya pahit. Tapi macam mana mereka ni suka sangat minum bir, minum champagne, minum benda yang memabukkan ni? Sebenarnya dia bukannya nak rasa arak tersebut. Sebenarnya dia nak bagi dia punya akalnya hilang. Sebab itulah mereka ni suka minum arak, suka berfoya-foya. Maksudnya di atas muka bumi ni, selagi mana boleh enjoy. Dia tak fikir dah berakhirat. Hidup hanya sekali. Bila ingat hidup hanya sekali, apa lagi enjoy atas muka bumi ni? Tak payah ingat akhirat dah. Beza pula dengan orang Islam. Orang Islam ni, dia ingat mengenai hari akhirat. Orang yang beriman bersungguh-sungguh dah. Ada je yang jenis tak sembahyang ni, yang tak ingat akhirat ni, yang halal haram main bedal je. Kalau orang yang betul-betul bertakwa, dia akan ingat mengenai kehidupannya di akhirat nanti, apa nasib akhirat nanti. Tapi bagi orang yang non-Muslim ni, di atas muka bumi ni hanyalah untuk berfoya-foya, hanyalah untuk berseronok. Hidup hanya sekali. Sebab itulah walaupun rasa arak tu tak sedap, rasa arak tu pahit, rasa arak tu busuk, lepas daripada minum arak tersebut boleh menyebabkan muntah, pening kepala, sebabnya dia nak berfoya-foya di atas muka bumi ni. Seterusnya, Sungai Madu. Sungai madu yang diperbuat daripada madu yang asli. Kat sana tak risau dah, madu tu madu betul ke madu tiruan. Kalau kita pergi ke pasar, pergi ke supermarket, yang selalunya
madu yang manis tu, yang manis lain macam tu selalunya dicampurkan dengan gula. Kadang-kadang tak ada pun isi kandung madu di dalam kandungan madu tersebut, semata-mata gula semata-mata. Contohnya lah kan, madu kelulut. Madu kelulut ni majoritinya masam. Dia hanya ikut pada bunga tempat tersebut. Kalau bunga tempat tersebut manis, insya-Allah madunya manis. Tapi kalau kita bela tempat bunganya, bunga yang masam, insya-Allah madunya masam. Pernah saya pergi ke pasar, madu kelulut warnanya ungu. Rupanya diambil daripada tempat yang kelulut dibela tu, kebanyakan di tempat tersebut bunganya warna ungu. Dia warna kelulut ni dia punya warnanya tak berapa, kita panggil tak berapa konstan lah. Ada kadang-kadang warna kuning terang, kadang-kadang warna kuning gelap, kadang-kadang kalau nasib baik dapat warna ungu. Ikut pada nasib, ikut pada bunga setempat. Kalau bunga setempat semuanya masam, masam lah madu tersebut. Kalau kawasan keliling madu yang tak berapa masam, manis, insya-Allah madu tu manis. Kalau kawasan sekeliling tak ada bunga, ma'asalamah, tak ada dah madu kelulut. Sebabnya madu kelulut ni, kalau nak bela madu kelulut ni, lebah kelulut ni, dia kena ada bunga tempat sekeliling tempat tersebut. Kalau tak ada bunga, dia akan merajuk, dia akan lari. Dan madu kelulut ni nak bela pun susah. Dia kena sentiasa kita kena jaga. Kemudian Nabi SAW masuk ke dalam syurga, dan Nabi SAW menggambarkan bahawasanya di dalam syurga ni tak boleh nak dibayangkan di atas muka bumi ini. Dia punya nikmatnya. Dan di pintu syurga ditulis as-sadaqah bi asyarih amsaliha wa qurda bi samaniyatun asyara. Pemberian sedekah dibalas 10 kali ganda, dan memberi hutang dibalas 18 kali ganda pahala. Rupanya bagi hutang ni pahalanya lagi banyak berbanding dengan orang yang bersedekah. Sebab apa? Kadang-kadang orang yang bagi sedekah ni, orang yang menerima sedekah tersebut bukannya orang yang terdesak. Tapi kalau orang tu dah terdesak, maka dia akan meminjam kepada seseorang. Dia akan berhutang. Sampai kan orang yang berhutang ni sanggup, kita kata memang malulah kalau kita nak berhutang ni. Sebab itulah kenapa berhutang ni, memberi hutang ni lebih besar pahalanya berbanding dengan memberi sedekah. Sebabnya kita memberi kelapangan orang yang terdesak. Tapi dalam Islam ni dia tak galakkan kepada kita untuk berhutang. Selagi mana, selagi mampu, selagi itulah kena bayar secara tunai. Sebab itulah kalau boleh cepat selesaikan bayaran hutang berbanding kita buat benda-benda yang lain. Ya, Islam tak galakkan umatnya meminta hutang. Sebabnya dia akan membebankan seseorang itu.
Islam tak suruh nak mengerjakan ibadah sampai berhutang. Pergi buat umrah sampai berhutang. Pergi buat haji sampai berhutang. Berkahwin sampai berhutang. Kalau selagi mana boleh kumpul duit dulu. Kalau boleh kita pergi umrah dalam keadaan yang tenang. Kalau boleh kita pergi haji dalam keadaan yang tenang, tak ada hutang. Bukannya pergi umrah, pergi haji sampai berhutang. Memang kita tak nafikan, ada je package yang menafikan, yang bagi tawaran umrah tapi sambil berhutang. Sebaik-baiknya jangan pergi umrah sampai kena berhutang. Kalau tak mampu pergi umrah, kalau tak mampu pergi haji dengan bayaran cash, tak wajib lagi haji dan juga umrah. Tapi kalau nak pergi haji dan umrah ni kan, saya cadangkan eloknya simpan mah dah. Simpan mah. Supaya mah tersebut nanti satu masa nanti dia punya nilainya akan naik. Sebulan 1 gram, insya-Allah lah. Saya pun simpan boleh tahan juga. Dia punya naik harga dia. Mula-mula beli 400 je. Tapi sekarang dah 600 dah. Berapa tahun je? 2 tahun je. Dan kemudian ditayangkan kepada Nabi mengenai perihal neraka. Dan digambarkan neraka ni, dia punya sesaannya tak boleh dibayangkan oleh mata, tak boleh dibayangkan oleh telinga, tak boleh dibayangkan dengan deri rasa. Punya seksanya neraka ini. Nabi tak adalah masuk ke dalam neraka, tapi Nabi hanya tengok daripada luar. Kemudian Nabi SAW tengok, bagi salam kepada penjaga pintu neraka. Nabi bagi salam, Assalamualaikum. Yang jaga pintu neraka tu, Waalaikumsalam. Yalah, takkan yang jaga pintu neraka tu pun sama juga Waalaikumsalam. Tak maunya. Mesti dia akan bagi jawab salam, Waalaikumsalam, dengan cara yang bengih lah, cara yang kasar. Lepas daripada pertemuan ni, sepanjang jalan Nabi pun tanya kepada malaikat Jibril, tadi sepanjang perjalanan kita ni, semua orang yang saya jumpa tadi, saya bagi salam, semua jawab yang dengan baik je. Tiba-tiba sampai saja di pintu neraka, tiba-tiba malaikat ni jawab dengan cara yang bengih, cara yang kasar. Siapa dia tadi tu? Malaikat Jibril kata, itulah yang menjaga pintu neraka. Sebabnya kenapa dia ni bengih, dia ni kasar? Sebabnya dia tak kenal pun, tak tahu apa yang diertikan sebagai senyum dan juga mesra. Kalaulah dia tahu apa yang dimaksudkan dengan senyum, apa yang dimaksudkan dengan mesra, kamulah orang yang pertama yang akan dia senyum dan juga mesra. Maksudnya daripada sejak diciptakan malaikat yang menjaga pintu neraka ni, memang tak diajarkan langsung kepadanya mengenai erti mesra dan juga senyum. Kalau dia tahu pun, maka Nabi Muhammad lah orang yang pertama beliau akan senyum, dan juga beliau akan layan dengan baik. Oleh kerana beliau tak diajarkan senyum dan juga mesra, maka dijawab salam dengan
jawab yang bengis. Yalah, nak jaga neraka ni mestilah orang yang kasar, orang yang bengis. Dia tak maunya orang yang jaga neraka ni orang yang lembut, orang yang kita kata orang yang lembut ni. Saya ada kawan seorang tu, orang Taiping, ustaz orangnya. Tapi dia mengajar ni, bila dia mengajar bukanlah kita kata dia ni kasar. Cumanya, yalah, bila orang dah kerja penjara lama ni, suaranya tak boleh nak kawal dah. Udahnya dia ngajar memang tak payah pakai mic pun, suaranya memang dah kuat dah. Memang dah dilatih untuk kita kata suaranya kuat. Tapi orangnya bagus orangnya, tak ada dah kasar sangat, bagus orangnya. Dia lah yang kita kata mula-mula yang bagi tahu kepada kita, cubalah ambil tauliah. dah memandangkan kita pun ambil pengajian Islam. Try sekali ambil tauliah, lulus terus. Tak sangka lulus, ingat fail dah. Malaikat Jibril hanya menemani Nabi SAW sampailah Mi'raj ke-8 sahaja. Sampai Mi'raj ke-9, Malaikat Jibril tidak lagi menemani Nabi SAW. Sebabnya kalaulah Malaikat Jibril ni melepasi Mi'raj yang ke-9, nescaya beliau akan terbakar. Ni nak bagi tahu sebagai seorang guru, Malaikat Jibril ni sampai masanya perlu melepaskan anak muridnya bersendirian. Kita tak bolehlah sentiasa 24 jam dengan anak murid kita. Sampai masa nanti kita kena lepaskan anak murid kita supaya beliau ni supaya berdikari. Sebab tu dalam universiti pun, tempat saya belajar tu boleh pilih nak buat praktikal ke nak buat tesis. Saya ambil tesis. Tapi ada setengah subjek ni kena ambil praktikal, kena berdikari, kena menepuhi dunia yang sebenar. Kalau nak jadi doktor, sampai masanya seorang guru, seorang pensyarah kena lepaskan orang tersebut, kena hadap dunia yang nyata. Sebelum nak jadi doktor, kena latih dulu cara nak jadi doktor. Dia bukannya lepas habis belajar terus jadi doktor. Nak jadi pakar bedah, perlu melakukan bedah yang sebenar sebelum jadi pakar. Dia tak naknya lepas habis belajar terus jadi pakar. Tak maunya. Nak jadi pakar bukannya masa yang sekejap, bukan masanya yang singkat. Kemudian sampailah ke Mi'raj yang ke-9, mustawa. Ke mustawa. Kemudian di sinilah di mana Nabi SAW melihat Allah. Belum lagi. Di sinilah Nabi SAW melihat nur arash. Kemudian Nabi SAW terlihat ada seorang lelaki ni di arash. Nabi tanya, siapa tu lelaki tersebut? Dia ni malaikat ke? Ada yang menjawab, oh dia ni bukannya malaikat. Sebabnya malaikat
penghulu malaikat pun tak boleh lepas ke mustawa ke-8. Ini kan pula malaikat yang biasa. Kalau dia ni bukan malaikat, adakah dia ni seorang rasul? Adakah dia ni seorang nabi? Kod-kod lah yang Nabi tengok ni sama level dengan nabi. Nabi kod nabi lah. Bukan juga. Dia ni bukannya seorang nabi, tapi dia ni adalah seorang lelaki yang luar biasa, di tempat luar biasa, lebih tinggi daripada Jibril, seperti menyaingi kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni nak bagi tahu kepada kita, bukanlah kita kata orang ni lebih hebat daripada Jibril. Bukan nak bagi tahu kepada kita orang ni lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Ni nak bagi tahu kepada kita betapa hebatnya, gambaran betapa hebatnya orang yang menjaga 3 perkara ini. Siapa yang dapat menjaga 3 perkara ini, dia ni memang orang yang hebat. Dia ni memang orang yang dahsyat. Dia ni jaga apa? Orang yang sentiasa dalam hatinya mengingati Allah, lidahnya sentiasa zikrullah. Inilah orang yang hebat. Kemudian lagi apa lagi? Orang yang hatinya sentiasa nak pergi ke masjid. Bila dah habis waktu sembahyang, udah bagi salam fardu, sembahyang fardu nak balik, dia akan teringat bila lagi nak pergi ke masjid. Kemudian dia datang masjid, kemudian habis lagi nak balik masjid, balik daripada masjid, dia teringat lagi bila lagi nak pergi masjid. Maksudnya hatinya sentiasa berada di masjid. Dan yang terakhir, orang yang sangat berbakti kepada ibu bapanya. Dan kemudian Nabi SAW melihat Allah. Ini adalah menurut kepada jumhur ulama. Inilah yang nak dikatakan, nak dibahaskan. Sebabnya ada orang kata, buat apa Nabi SAW naik ke langit? Melainkan untuk bertemu dengan Allah. Ada setengah orang lagi katanya, oh inilah yang menandakan bahawasanya Allah ini berada di langit. Sebenarnya perkara ini salah dan tidak benar. Cara Nabi SAW melihat Allah ni, ulama dah bahas dah macam mana Nabi SAW melihat Allah. Yang dikatakan oleh ulama adalah tanpa ada kafiat. Macam mana Nabi SAW melihat Allah, itu tidak diketahui oleh manusia biasa. Jangan tanya macam mana Nabi SAW ni tengok Allah. Itu caranya yang tersendiri. Wallahu a'lam macam mana cara Nabi SAW melihat Allah. Ini bukan nak bagi tahu kepada kita Allah ni berada di langit. Sedangkan cara Nabi SAW sendiri pun kita tak tahu bagaimanakah Nabi SAW melihat Allah. Sebab ada, dia kata Allah di langit lah, sebab tu Nabi SAW pergi ke langit. Ni bukan nak bagi tahu Allah berada di langit. Ni Nabi SAW pergi ke langit untuk mengambil perintah sembahyang, bukannya bertemu dengan Allah. Tak ada satu dalil pun yang mengatakan bahawasanya Nabi pergi ke langit untuk bertemu dengan Allah. Tapi di dalam hadis Sayyidatina Aisyah mengatakan Nabi SAW melihat Allah. Tapi adakah Allah itu berada di langit? Tak. Sebabnya kalau kita belajar akidah sifat 20, Allah itu tidak sama dengan makhluk.
Allah itu tidak bertempat. Sebab ada kes tempat saya belajar dulu, mujur dah syarah tu pun dah kena buang dah. Dia datangnya ke bilik, ni cerita orang syarah juga dah, Sarah Is. Dia datangnya ke bilik, dia kata Aina Allah. Mak datang Aina Allah tu kan. Budak-budak tu terpinga nak jawab apa. Sebenarnya hadis Aina Allah tu satu je, bukan banyak pun, memang hadis sahih. Tapi hadis yang lain tak ada tanya Aina Allah. Memang hadis sahih. Tapi tengok juga ada hadis yang lain. Hadis dia yang lain macam mana? Itu baru satu hadis saja dah satu kampung huru-hara ribatnya. Katanya Allah di langit. Sebab apa hadis ni lah? Atau kalau masa Nabi berhijrah tu Allah berada di Gua Hira lah. Atau kalau ayat Allah, ya, Allah itu berada dekat dengan kita lebih rapat daripada apa nama urat merih tu, macam mana pula? Ya, walillahil masyriqi wal maghrib, macam mana pula? Allah itu di masyriq dan juga di maghrib. Kalau dulu saya belajar dengan Ustaz Tuan Guru Ustaz Rozaini tu, yang Denggong tu, dia datangkan 10 ayat Quran. Semuanya Allah berada di tempat yang berbeza-beza. Ada yang menyatakan Allah berada di langit. Ada yang menyatakan Allah itu di Arash. Ada yang menyatakan Allah itu di Gua Hira. Ada yang menyatakan Allah itu di Masyriqi wal Maghrib. Ada yang menyatakan Allah itu berada rapat dengan kita, lebih rapat daripada urat merih. Ada yang menyatakan Allah itu apabila kita pandang sahaja, itulah di mana arah Allah. Sebenarnya dalam hadis 20 ni, sifat 20 ni jelas dah. Allah itu wujud tanpa tempat. Allah tu tak sama sekali pun dengan makhluk. Kalau sama dengan makhluk, dia memerlukan tempat. Kalau Allah memerlukan tempat, maksudnya Allah bergantung kepada makhluk. Dia bercanggah dengan satu lagi, qiyamuhu bi nafsih. Allah itu berdiri tanpa tempat. Allah itu berdiri dengan sendiri. Kalau Allah tu bergantung dengan makhluk, maksudnya bukannya qiyamuhu bi nafsih. Tuhan selain daripada Allah, yang orang yang musyrikin menyembah tersebut, orang yang mensyirikkan Allah tersebut, semuanya tak ada sifat ini. Semuanya sama dengan makhluk. Semuanya tidak qiyamuhu bi nafsih. Kadang-kadang kita tengok orang yang menyembah berhala ni, dia tak terfikir ke dia yang bina berhala tersebut, dia sembah berhala tersebut. Patutnya berhala tu lah yang sembah orang yang membina berhala tersebut, bukannya dia yang menyembah berhala tersebut. InsyaAllah rupanya tak habis lagi, tak turun lagi daripada langit, tak dapat lagi arahan untuk sembahyang. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita akan InsyaAllah lah bulan depan habislah ni. Minggu depan, pertemuan yang akan datang, kita akan lihat di mana Allah mewajibkan
kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sembahyang 50 kali sehari semalam. InsyaAllah lah, kalau sempat, kita akan turun daripada langit pada pertemuan yang akan datang. Kalau sempat lah. Udah 2 bulan lah Isra' Mi'raj saja. InsyaAllah kita tangguhkan dengan selawat ke hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'ali makhluqatika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an zikril ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'ali makhluqatika Sayyidina Muhammad wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. وصلي وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاك الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.